Dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Bagi saya, Cikgu Zamilah merupakan seorang pemimpin yang sangat hebat. Perkataan yang boleh menggambarkan Cikgu Zamilah ialah dia seorang yang tegar. Pada saya, dia seorang yang berwibawa lah sebagai seorang pengetua. Puan Zamilah seorang yang sangat-sangat committed dalam pekerjaannya. Seorang yang berinspirasi. Puan Pengetua seorang yang berkarisma. Perkara yang paling diingati, ditegur dengan Puan Zamilah. Perkara yang paling saya ingat, Puan Zamilah ni seorang yang sangat-sangat mengambil berat staff-staff dia. Pada saya, dia seorang yang understanding dan juga seorang pengetua yang open-minded lah. Kalau Puan Zamilah ni, kalau saya ingat, dia mesti senyum-senyum selalu. Asal jumpa saya, dia mesti senyum. Saya pun jumpa dia, senyum. Nina binti Mazani, Wakil AKP SMK Datuk Bentara Luar, mengucapkan selamat bersara untuk Puan Zamilah. Sihat selalu. Salam saya dan kami semua. Bersara, bye. Assalamualaikum. Selamat bersara Tuan Pengetua, dan terima kasih di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang diberikan oleh Pengetua terhadap kami, warga guru SMK Datuk Bentara Luar selama Tuan Pengetua berkhidmat di sekolah ini. Terima kasih. Selamat bersara. Semoga berbahagia. Selamat bersara bos, Puan Zamilah binti Ikhwan. Semoga bos akan terus gembira selepas bersara nanti, dan terima kasih atas semua tunjuk ajar yang telah diberikan. Bos memang yang terbaik. Saya wish all the best bagi pihak Muhammad. Kami semua mengucapkan selamat bersara dan semoga beliau sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Puan Zamilah, saya ucapkan selamat bersara, jaga diri, jaga kesihatan dan berbahagialah selalu Puan Zamilah. Salam bos. Semoga sihat selalu dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih bos. Selamat bersara kepada Puan Zamilah. Semoga ceria selalu. Okay bos, selamat bersara. Semoga sihat selalu dan ceria bersama keluarga yang tersayang. Cantik. Kami mengucapkan Biografi Puan Zamilah binti Ikhwan, Pengetua SMK Datuk Bentara Luar yang telah berkhidmat pada 1 Januari 1991 sehingga 22 Jun 2026. Dilahirkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, beliau merupakan puteri kepada Encik Ikhwan bin Osman alias Dairi dan Puan Tom binti Haji Abdul Razak. Beliau dilahirkan pada 22 Jun 1968 dan merupakan anak kedua daripada 8 orang adik-beradik. Kasih sayang yang diberikan telah membawa sinar kejayaan dan kecemerlangan dalam dirinya. Pada peringkat awal 1975,
hingga 1980, beliau telah mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Bukit Soga dan Sekolah Kebangsaan Temenggung Ibrahim. Pada tahun 1981 hingga 1987, beliau telah mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Dengan semangat yang tidak pernah luntur, beliau melangkah ke institusi pengajian tinggi demi menimba ilmu dan pengalaman sebagai bekalan untuk mencurahkan bakti kepada anak bangsa. Oleh itu, beliau telah mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Muhammad Khalid Johor Bahru. Berbekalkan azam yang teguh, beliau melangkah ke Universiti Putra Malaysia, membuka lembaran baharu yang menjadi titik permulaan pada kejayaan yang lebih gemilang. Beliau kemudiannya melayari bahtera perkahwinan bersama Encik Musa bin Husnan dan dikurniakan 5 orang cahaya mata yang sentiasa menjadi penyeri dalam kehidupan keluarganya. Kasih yang disemai kini berkembang menjadi sebuah keluarga besar yang dihiasi kehadiran anak-anak dan cucu-cucu tersayang. Perjalanan perkhidmatan beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Sejagung pada 1 Disember 1990. Di sinilah bermulanya langkah pertama beliau dalam dunia pendidikan menabur bakti sehingga 31 Disember 1992. Perjalanan kerjaya beliau diteruskan di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang dari tahun 1993 hingga 1994. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Taman Damai Jaya Skudai dari Januari hingga Mei 1995. Pada 1 April 1999, beliau meneruskan perkhidmatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Semerah. Selama hampir 12 tahun berkhidmat di sana, beliau mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi sehingga 31 Januari 2011. Seterusnya, beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Batu Pahat sebagai penolong kanan ko-kurikulum dari 1 Februari 2011 sehingga 7 Januari 2015. Beliau telah mencorakkan pelbagai kejayaan dalam bidang ko-kurikulum. Kepercayaan yang diberikan membawa beliau ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan sebagai pengetua pada 8 Januari 2015. Di sinilah beliau telah menyemai kecemerlangan dan memimpin warga sekolah dengan penuh dedikasi sehingga 26 Disember 2016. Perjalanan kepimpinan beliau diteruskan di Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana pada 26 Disember 2016. Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, beliau terus mengorak langkah membawa sekolah ke arah kecemerlangan sehingga 31 Oktober 2020. SMK Dato' Onn Jaafar sebagai destinasi seterusnya dalam perjalanan kepimpinan beliau. Di sini, beliau terus menabur bakti dan menyemarakkan budaya kecemerlangan sehingga 30 Jun 2024. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bentara Luar menjadi destinasi terakhir dalam perjalanan pengabdian beliau sebagai pendidik. Setelah 35 tahun mencurahkan bakti, tanpa mengenal lelah, tibalah saat untuk melangkah pergi. Namun, jasa yang ditabur tidak akan luput ditelan waktu dan kenangan yang tercipta akan terus melekat dalam hati setiap warga sekolah. Dedikasi dan komitmen yang tidak berbelah bahagi telah membolehkan beliau meraih pelbagai pengiktirafan serta kejayaan sepanjang perkhidmatannya. Beliau telah mencapai johan kategori individu dalam pertandingan bowling tertutup MPSM Kebangsaan. Seterusnya, beliau telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005 dan 2013 dan akhir sekali beliau telah mendapat anugerah Platinum Pengetua. Bagaimanakah ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap mada berarti, manakah ilhamku?
Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Berpucuk-pucuk surat terbiar di depanku, tak dapat aku putuskan. Ku ramas semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Andai engkau tahu gelora hatiku, mungkinkah kau sahut jeritan batinku. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua, nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini saya terlewatkan. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya.